Hai guys, hari ini saya akan explain tentang pengeluaran ringgit Malaysia melalui bank. Contohnya saya dah sell kripto dalam Harta dan nak MYR tersebut ke bank saya. Let's go. Let's go. Pertama sekali, buka dulu Harta app. Tekan dekat icon wallet. Tekan dekat box yang ada icon MYR. Lepas tu select icon deposit. Kita juga boleh select deposit MYR daripada button buy sell dari navigation bar. Dekat page choose deposit method, select FPX, instant deposit. Then letak amount yang kita nak deposit dan tekan continue. Check semula-semua details. Fee dikenakan untuk FPX adalah 80 sen. Then klik continue to FPX. Select bank yang kita nak guna dan deposit fiat macam biasa. Deposit akan diproses dekat Harta. Klik got it. Once deposit is successful, kita boleh tengok available balance dekat wallet page atau deposit receipt dekat transaction history. Macam tu je, senang kan? Jom join Harta.